Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Encik Mus. Panggil Encik Mus ke Tuan Mus? Orang banyak panggil Pak Mus. Ya, Pak Mus. Saya pun selalu melihat YouTube. Ya, apa yang menarik hari ni? Menarik hari ini itulah isu kalau kita kata di negara kita ni. Negara kita ini tiba-tiba menjadi tempat yang itu tertarik negara-negara luar juga tertarik. Antara kejayaan di saat ini adalah faktor pemimpin kita, Perdana Menteri kita sekarang ni. Dia telah membawa satu imej yang baik, yang luar biasa. Bila dia bercakap tentang Palestin, dia boleh jadi hero Palestin. Dia boleh bagi pandangan dia, idea dia kepada negara-negara Arab. Bahkan tak pernah terfikir negara-negara Arab ni boleh berubah. Boleh akhirnya negara Arab sekarang ni semua menyokong Palestin. Sebelum ini tak ada. Negara Arab ni pecah. Tapi ini ada faktor itu. Dan begitu juga kalau kita lihat dari sudut ekonomi. Ekonomi kita semakin baik, semakin meningkat. Ya, kita tengoklah macam-macam lah. Dan rakyat sebenarnya mana pernah rakyat dapat bantuan seperti mana bantuan sebelum ini. Bantuan sebelum ini tak sama macam sekarang. Sekarang kalau dihitung-hitung, bantuan setahun rakyat miskin ni dapat RM4,600. Zaman Najib paling tinggi RM1,000. Jadi ini satu perkara yang mesti kita dedahkan kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sekarang era kita sedang membuat reformasi. Ya, reformasi bukan lagi di jalanan, tapi reformasi sudah masuk ke kementerian, masuk ke jabatan-jabatan, masuk juga ke pihak polis, ke tentera, ke semua. Itu reformasi. Apa yang nak direformasikan? Perkara yang paling penting sekali adalah takbir urus. Sebab bila negara ini diurus dengan baik, apabila negara ini diurus dengan baik, maka wang-wang yang bocor ataupun dalam istilah ekonomi dikata wang tiris, terkeluar daripada lingkaran ekonomi kita itu dapat di-sekat. Sebab itu kalau lebih banyak lagi ketirisan ini dapat disekat, maka rakyat akan dapat lebih banyak. Saya rasa itu dulu antara perkara-perkara yang boleh menjadi fikiran kita pada rakyat Malaysia supaya melihat perkembangan ini sebagai perkembangan yang positif. Saya lihat parti pembangkang ni, dia apa yang kerajaan buat tu, dia akan cari pasal tu, cari benda yang tak kena. Macam mana nak spin? Apa komen Pak Mus? Ya, saya sebenarnya rakyat tanpa sedar apa yang sekarang ni berlaku adalah itu sebahagian daripada proses reformasi. Kebebasan bersuara, kebebasan menyatakan hak rakyat, kebebasan menuntut kebajikan rakyat, pekerja dapat gaji naik. Semua ini adalah akibat daripada reformasi. Jadi bagi saya, kalau setakat protes atau memberi pandangan terhadap polisi kerajaan, saya rasa itu no problem. Tetapi yang jadi problem sekarang ni ialah kebablasan. Indonesia kata kebablasan, iaitu apabila mereka membuat naratif yang berunsur fitnah. Perkara itu tak ada, diada-adakan. Seperti mana juga bila masuk parlimen, kadang-kadang sebahagian daripada ahli parlimen ni bawa fitnah-fitnah ni dalam parlimen. Dah selesai dah masalah elektrik, masih lagi bawa berbahasan dalam parlimen. Apa dah selesai dah? Tidak kena kepada rakyat miskin. 85% itu hanya terlibat kepada mereka yang industri dan sebagainya, ataupun orang kaya. Jadi kenapa pula dibawa dalam parlimen? Dah selesai dah. Nampak? Kemudian begitu juga dengan isu rakyat Cina. Rakyat Cina masuk ke Malaysia. Sebenarnya di era Muhyiddin Yassin pun perkara yang sama. Dah dijelaskan oleh Muhyiddin Yassin juga.
Begitulah juga seterusnya. Jadi kita nampak bahawa sebahagian dari rakyat ni dia tidak menggunakan sumber yang betul dalam memberi pandangan. Kalau dia ikut sumber yang betul, dia akan berdasarkan fakta. Okey, faktanya begini. Bagaimana nak lakukan nak protes, bagaimana dan sebagainya. So barulah cantik, barulah membina negara. Ini buat naratif macam hari ni yang kita buat laporan polis hari ni, Gopala Krishnan misalnya, buat naratif yang tak masuk akal. Buat apa kamu nak cerita tafsiran? Tafsiran Ismail Sabri ditangkap dengan 170 juta kerana dendam. Itu tafsiran. Naratif yang negatif. Sebab dia benci kepada Anwar Ibrahim, dia buat cerita yang begitu. Inilah dianya, Bawan. Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada sebahagian daripada rakyat Malaysia ini adalah mereka terpesona dengan kebencian. Haters. Mereka benci kepada Anwar Ibrahim, dan puak-puak pembenci ini, sama ada musuh politik dia ataupun sebahagian daripada mereka ni memang dibayar oleh orang-orang politik. Tapi yang ke depan mereka ni ada beberapa nama lah, mereka ni yang ke depan. Jadi bawa cerita-cerita, semua cerita-cerita buruk aja mereka bawa. So ini kita kena sekat dan pastikan kalau boleh MC kena halang. Saya lihat PMX Rafizi, YB Rafizi yang banyak main membalas baliklah serangan daripada pembangkang kan. YB yang lain, ahli politik yang lain, biar ya kita punya PMX Rafizi ni selain pada YouTuber lah kan. Jadi saya rasa tak cukup lah, terutama nak tunggu 2026. Sebab itu kita bentuk sekretariat ni, Abang Wan. Dan terima kasih Abang Wan mau join oleh Abang Sharif. Kita bentuk sekretariat ini supaya gabungan dari setakat ini ada lebih kurang 50 gabungan ini, supaya kita membuat kerja-kerja yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan Madani. Kita membela kerajaan Madani, kita menghalang segala bentuk fitnah dan sebagainya. So gerak kerja ini mesti tersusun, dan kita berharap sahabat-sahabat yang berada dalam sektor ni, sekretariat Gempur ni, sama-sama bertindak untuk menghalang segala bentuk fitnah dan sebagainya. Saya pernah jumpa orang luar lah, di luar negara. Dia kata politik Malaysia ni lebih kepada lawak. Apa komen tuan? Memang lawak ya, itulah dianya. Sebab itu kita ni baru Bawan, kita ni baru nak belajar apa itu kebebasan bersuara, apa itu kebebasan menuntut hak, ya. Tengok tiba-tiba dapat gaji naik, itu sebenarnya latihan yang sedang berlaku. Jadi sudah tentulah bila negara luar tengok kita ni macam kartun sikit, sebab kita baru nak mula, baru nak belajar apa yang namanya kebebasan bersuara, apa namanya kebebasan menuntut hak dan sebagainya. So memang ambil masa. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia memang sudah mereka dapat kebebasan bersuara ni sejak 1998, 1999 dan seterusnya. Bebas bersuara. Tapi setelah melalui proses yang panjang, 20 tahun lebih, akhirnya mereka dapat satu corak, satu corak kebebasan bersuara tu. Apa makna kebebasan bersuara? Jadi ini mungkin ambil masa sedikit, dan saya menyeru kepada sahabat-sahabat, kita sama-sama kita bantu sekretariat Gempur ni supaya kita dapat menyekat dan mendidik rakyat supaya tidak menjadi kartun pula. Macam tu Abang Wan. Di negara luar, bila lepas pilihan raya umum, mereka akan stop 5 tahun ataupun 4 tahun. Tapi kita ni hari-hari nak jatuhkan kerajaan, tebuk atap. Apa komen tuan? Itulah saya selalu juga saya cakap dalam saya punya VTT sebagainya. Saya kata semalam bukti yang cukup jelas, majoriti parlimen, ahli parlimen masih lagi menyokong kerajaan.
148 itu adalah 2/3 majority ataupun 2/3 sokongan wakil rakyat terhadap kerajaan hari ini. Jadi di mana alasannya pihak pembangkang yang hanya dapat 57 undi untuk menjatuhkan kerajaan yang ada? Jadi sepatutnya kita kena fahamkan kepada rakyat, tak payah terikut-ikut dengan sebahagian pembangkang yang bawa isu kerajaan hari ini gagal, kerajaan hari ini tidak perform dan sebagainya. Tapi bila bawa ke parlimen, kita nampak yang menerima, maknanya wakil rakyat masih lagi mengundi dan memberi kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kerajaan yang wujud sekarang. Saya biasa pergi Kelantan, Terengganu, Perlis, tapi rata-rata yang B40 ni penyokong Tegar, contohnya macam di Kedah, penyokong Tegar Sunusi, cakap macam mana pun direndam pun mereka tetap pegang, tak lepas lah. Apa komen tuan? Ya, itulah yang namanya taksub. Kita ditanamkan dengan ketaksuban. Ketaksuban inilah yang menyebabkan jadi begitu. Okey, terbaik. Kawan-kawan kita nak berjalan. Okey, last word daripada tuan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada One Tiger yang telah pun bekerjasama dalam menyebarkan isu-isu rakyat ini, dan kita berharap seramai mungkin YouTuber, TikTokers ini dapat bergabung sama dengan kami untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran ini sangat penting, sangat-sangat penting untuk membina sebuah negara yang merdeka. Okey, terima kasih. Itu tadi Pak Mus. Baik, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Thank you.